Dalam kupasan kali ini kita nak cuba fahamkan satu paradoks, satu teka-teki yang agak bahaya sebenarnya dalam dunia diplomasi nuklear. Macam mana sesuatu yang sepatutnya menjaga keamanan boleh pula membawa kita ke ambang konflik? Pernah tak anda terfikir, macam mana satu pertikaian diplomatik yang selalunya cuma pasal dokumen dan mesyuarat, tiba-tiba boleh meletus jadi perang betul-betul? Kita akan tengok kes krisis nuklear 2026, nak faham macam mana komunikasi tu boleh gagal teruk, sampai mencetuskan konflik. Sebab kan bila kita faham puncanya, barulah kita ada harapan untuk elak benda ni jadi lagi. Okey, jom kita mulakan. Semuanya berlaku pada awal tahun 2026. Ada beberapa siri kejadian yang berlaku dengan sangat-sangat pantas dan mengubah segalanya. Bayangkan, dalam masa beberapa hari je, amaran antarabangsa terus bertukar jadi serangan tentera. Mula-mula, ada satu laporan keluar. Lepas tu, boom, serangan. Dan akhirnya, hubungan diplomatik terus putus. Garis masa ini tunjuk betapa cepatnya keadaan boleh jadi teruk kan? Jadi, apa sebenarnya yang jadi pencetus semua ni? Okey, alasan yang diberikan untuk tindakan ketenteraan ni, semuanya berkisar pada satu laporan penting. Laporan ni datangnya daripada Badan Pemantau Nuklear Dunia yang kita kenali sebagai Agensi Tenaga Atom Antarabangsa atau IAEA. Nah, inilah dia butir-butir laporan yang jadi isu besar tu. Laporan GOV/2026/8 ni, ia seolah-olah melukiskan gambaran sebuah negara yang tak nak bagi kerjasama. IAEA risau sangat. Risau bahan nuklear mungkin dah dilarikan untuk tujuan ketenteraan. Jadi, mereka desak Iran untuk ikut balik peraturan yang lebih ketat. Contohnya macam Kod 3.1, yang mana Iran kena maklumkan awal-awal kalau nak bina fasiliti baru. Dan satu lagi, protokol tambahan. Yang ni pula membolehkan IAEA buat pemeriksaan mengejut. Laporan inilah yang buat satu dunia jadi gempar. Tapi cerita dari sebelah Iran pula, macam yang ditulis dalam dokumen INFCIR/1343, sangat-sangat berbeza. Inilah punca utama kemarahan Iran. Mereka persoalkan macam mana IAEA, badan yang sepatutnya jadi pemantau neutral, boleh senyap je bila fasiliti nuklear mereka kena serang. Fasiliti yang sepatutnya di bawah pelindungan IAEA. Bagi Iran, ini terang-terang satu pelanggaran undang-undang antarabangsa. Jadi, nampak tak? Inilah dia konflik naratif yang betul-betul ketara. Satu pihak, IAEA, cakap pasal pelanggaran prosedur. Awak tak ikut peraturan. Pihak lagi satu, Iran, cakap pasal serangan fizikal. Macam mana kami nak bincang pasal peraturan kalau fasiliti kami kena bom? Dua-dua tengok masalah yang sama, tapi dari sudut pandang yang sangat berbeza. Dan di sinilah kita nampak punca masalah yang lebih dalam, iaitu dilema yang dihadapi IAEA sendiri. Mereka ni ibarat pengadil dalam satu perlawanan yang sangat tegang. Ini yang kita panggil paradoks IAEA. Sebabnya macam ni. Atas kertas, agensi ni sepatutnya neutral, berasaskan sains, tak memihak sesiapa. Tapi realitinya, mereka terperangkap di tengah-tengah percaturan politik global yang sangat rumit dan penuh dengan tekanan. Cuba kita tengok perbezaan ni. Secara teori, atas kertas, IAEA ni nampak sangat ideal kan? Ada status otonomi, keputusan dibuat oleh lembaga 35 negara, semua berasaskan sains. Tapi realiti geopolitiknya lain. Agensi ni banyak dipengaruhi oleh penderma terbesarnya, macam Amerika Syarikat. Paling penting, mereka tak ada kuasa penguatkuasaan. Mereka cuma boleh lapor kepada Majlis Keselamatan PBB, di mana kita tahu wujudnya kuasa veto. Jadi di peringkat tertinggi, politik selalunya lebih berkuasa daripada fakta teknikal. Ketua Pengarah IAEA sendiri, Rafael Grossi, pun pernah luahkan rasa kecewanya. Dia tegaskan dalam hal nuklear ni, kenyataan prinsip atau janji-janji saja tak cukup. Apa yang penting ialah komitmen yang jelas, komitmen A, B atau C, yang boleh disahkan, boleh diperiksa betul-betul oleh para pemeriksa di lapangan. Kebuntuan macam ni, ia takkan berhenti macam tu je. Sebaliknya, ia mencipta satu kitaran yang sangat bahaya, satu kitaran krisis kepercayaan, di mana setiap tindakan hanya akan buat keadaan jadi makin teruk. Dan kitaran ni berfungsi macam ni. Mula-mula, pengadil iaitu IAEA laporkan yang mereka tak dapat akses dan tak ada ketelusan dari Iran. Lepas tu, pelaku macam AS dan Israel guna laporan tu sebagai alasan untuk lancarkan serangan tentera sebab kononnya ada ancaman. Akhirnya, sasaran iaitu Iran tunjuk pada serangan tu sebagai bukti kenapa mereka sekat akses, sambil tuduh pengadilnya berat sebelah. Dan ia patah balik ke langkah pertama. Satu bulatan yang tak berkesudahan dan sangat sukar untuk dihentikan. Analogi yang paling sesuai, bila pengadil dah tak nampak apa yang jadi di padang, permainan akan jadi huru-hara. Dan keruntuhan kepercayaan inilah sebenarnya jantung kepada krisis ni. Bila badan yang sepatutnya jadi mata dan telinga dunia dah tak boleh buat kerja, ia akan cipta satu ketidakpastian yang sangat besar.
Dan ketidakpastian inilah yang boleh menggoncang pasaran global, terutamanya benda-benda penting macam minyak dan emas. Jadi, apa yang kita belajar daripada semua ni? Krisis ini tunjukkan betapa rapuhnya keamanan tu kan, terutamanya bila mekanisme yang sepatutnya melindungi kita terperangkap dalam permainan geopolitik. Ini satu peringatan penting untuk kita semua, bahawa perang bukanlah satu penyelesaian. Perang adalah tanda kegagalan diplomasi. Jadi persoalannya, bila kepercayaan dah runtuh, adakah konflik satu-satunya jalan keluar? Ataupun masih ada lagi ruang untuk kita berdialog, untuk cuba bina semula jambatan yang dah roboh? Inilah soalan yang mungkin kita semua patut fikirkan.